Fakta Kinabalu Allahyarham Zara Khairina Mahathir dilaporkan sering dijadikan suspek setiap kali berlaku kes kecurian di sekolahnya. Menurut Peguam John Goh, Zara kerap dipanggil oleh rakan pelajar selepas dikaitkan dengan satu insiden terdahulu membabitkan botol air yang didakwa dicuri pada 14, 15 dan 16 Julai. Setiap kali berlaku kehilangan barang, Zara sekali lagi menjadi sasaran tuduhan. Sementara itu, Peguam Datuk Ram Seng menyatakan beliau terkejut dengan keterangan saksi yang mendedahkan wujud penggunaan kata-kata kesat dalam kalangan pelajar. Dalam keterangan lanjut, Peguam Asia Farhan Arisin menjelaskan, sekumpulan pelajar tingkatan 1 pernah menyelongkar beg serta loker Zara tanpa arahan pelajar senior. Mereka menemui satu lencana yang didakwa milik seorang ketua dorm, sekaligus mencetuskan kemarahan pelajar senior. Walaupun Zara menafikan tuduhan dan bersumpah tidak melakukannya, bagaimanapun saksi turut menegaskan bahawa pada malam 15 Julai, tiada sebarang bunyi atau perkara luar biasa berlaku, termasuk bunyi menunjukkan Zara dipukul atau diseret. Prosiding inquest akan bersambung esok dengan 2 lagi saksi kanak-kanak dijangka tampil memberi keterangan.